Melaka ni negeri dia kecil je, tapi dia punya pusat pelancongan bukan main power lagi. Patutlah ramai jatuh cinta dengan negeri Melaka. Tempat ni memang underrated tau untuk korang bawa anak-anak untuk cuti sekolah nanti. Banyak tau aktiviti yang menarik. Jom ikut Akak Jemla datang dekat Jasim Mini Zoo. Yang belum pernah sampai lagi dekat sini, lokasi dia dekat Extreme Park Tasik Cincin, Jasim, Melaka. Dan nak cuti sekolah ni kan, apa kata korang bawa anak-anak korang datang dekat sini. Walaupun mini zoo je, tapi Akak Jemla yakin lah anak-anak korang mesti suka. Sambil-sambil tu bolehlah anak-anak korang mengenal haiwan kan. Lagipun dekat Jasim Mini Zoo ni dia banyak tau haiwan-haiwan yang jarang kita tengok. Nak tengok unta dah tak payahlah pergi padang pasir, tengok depan mata je sekarang ni. Alpaka pun ada tau. Paling Akak Jemla excited nak ride kuda ni. Kalau nak naik kuda ni dia ada cas tambahan tau. Lepas tu Akak Jemla pergilah tengok dia punya kolam ikan ni. Boleh tahan besar juga. Ada macam-macam lah ikan ni. Kalau anak korang tengok ni mesti excited dia. Nak tengok kapibara depan mata je tau. Boleh tahan banyak jugalah haiwan dekat sini. Akak Jemla spend masa dekat dalam ni hampir 4 jam tau. Dan yang buat Akak Jemla lagi excited dia punya aktiviti dalam ni. Siap ada blaster gun lagi. Ni kalau anak-anak korang tahu ni ada ride tank ni, mesti diorang nak juga. Paling show ada mini kitchen tau. Yang ni bukan budak-budak je excited, Akak Jemla lagilah suka. Kecil-kecil dulu kan suka main pondok-pondok kan. Sekarang ni budak-budak dah boleh dah masak betul-betul. Lepas dah masak tu bolehlah terus makan kan. Perut pun dah kenyang, Akak Jemla sambung pula buat aktiviti tangkap ikan, buat rendaman kaki. Last sekali baru Akak Jemla ride ATV. Kalau korang nak tahu apa lagi yang best, korang singgahlah dekat Jasim Mini Zoo. Apa-apa pun korang follow dulu Akak Jemla. Okay, bye. Assalamualaikum.